Kau nak tengok tak mamat ni umur 38 tahun tapi tiga saluran darah blok. Sekali aku buat angiogram, tiga rawatan aku buat sekaligus. Nak tengok? Jom aku tunjuk. Kau tengok dekat gambar ni, ini adalah saluran darah jantung sebelah kiri dan belakang jantung dia. Kau tengok dekat arrow merah ni, adalah saluran darah jantung yang sebelah kiri belakang ada blok. Yang atas tu blok 99.99%. Lepas rawatan angioplasti dengan stent, kau boleh tengok tempat blok tu dah hilang. Kalau yang rabun tu, aku zoomkan sikit. Tengok, yang ni sebelum dan sini adalah selepas. Macam aku cakap tadi kan, dia ada tiga blok. Hari tu aku mood tak baik sikit, jadi tiga aku buat sekaligus. Nak tengok rawatan yang kedua? Jom. Yang ni pula adalah saluran darah depan jantung. Nama dia LAD, saluran darah paling penting di dalam jantung. Kau tengok ni, nampak tak dia punya blok dia? Dekat 99.99%. Pangkal pun ada blok. Yang ini adalah saluran darah depan jantung sebelum rawatan angioplasti dengan stent. Yang selepas nampak tak? Nampak dah besar, nampak cantik. Kan dah siap 2 daripada 3 saluran darah jantung. Tapi hari tu aku geram sikit. Sebab tu tiga aku buat. Tunjuk pula yang nombor 3 pula. Yang ni adalah saluran darah sebelah kanan jantung. Kau nampak pangkal dia ada blok. Kan? Dekat 80%. Yang ni sebelum, yang ni selepas. Jadi moral of the story, ada orang yang tiga saluran darah blok boleh buat rawatan angioplasti dengan stent. Ada orang pula tiga saluran darah blok tetapi tak sesuai buat rawatan angioplasti, kena buat bypass. Nak tengok? Kau follow, like dan komen. Video berikut aku tunjuk 3 saluran darah blok, aku suruh buat bypass. Jom.